welcome back to my YouTube channel. Hari ni I shoot review je, lepas tu duduk kat rumah santai-santai, saja-saja nak record video untuk aktifkan YouTube kan dah janji Tadi I shoot video review, so I dah settle dah, sekarang nak edit. Macam biasa, I still edit guna CapCut tau. I tak lari daripada CapCut. Cuma sekarang ni, I tengah belajar macam mana nak edit guna CapCut, tapi I nak edit dekat laptop. Sebab I dah penat dah nak edit dekat handphone, sebab handphone I cepat panas. And nak save banyak sangat file video dalam ni, so dia makin cepat panas and makin lag. Jadi macam tak best kalau nak edit video-video semua. So kalau korang pro untuk edit dekat laptop ke dekat PC ke, tolong ajar I, sebab I nak berjinak sendiri. Nak cari editor kena bayar mahal. I masih tak mampu lagi. I bukan content creator yang dah berbelas-belas ribu lagi income-nya, masih lagi ribu-ribu biasa je. So susah kita nak bayar-bayar orang. First thing first, my reaction untuk guna kamera ni, I a little bit awkward sebab I kena tengok kamera untuk pandang mata korang. Selalunya I akan tengok screen. So mata I ke bawah. I tengok kamera, I face to face dengan korang. This is first time. Kalau I record guna handphone pun, I akan pandang screen tau. I tak pandang kamera. Jadi macam awkward and susah sikit sebab tengok kamera tak nampak muka, tengok screen nampak muka. Perempuan biasalah, dia nak tengok muka dia. Dia tak nak tengok pun apa jadi dekat perempuan biasalah, dia nak tengok muka dia. Dia tak nak tengok pun kamera lah apa. Dia tak kisah pun mata dia face to face ke tak ke. Yang penting nampak muka dia. Tak ada apa pun sangat korang, saja just nak borak-borak dengan korang. Tapi korang nampak I je lah borak. Korang dengar je lah I nak borak apa. By the way, esok I ada review dekat ICT. I dapat sponsor daripada ICT, dapat 4 tickets. And I bawa family I, tapi family I ada 6 orang. So I beli lagi 2 tiket macam biasa. Korang jangan lupa tengok tau, sebab I review ni melalui TikTok. So jangan lupa tengok dekat TikTok I. 3 hours later. Sekarang ni dah pukul 3.4 minit tau. Tadi I buat video kat korang pukul 12. Korang rasa 3 jam I ambil masa untuk shoot sebab dia script. Lepas tu I edit bagi gempak-gempak sikit biar klien tu suka. Sebab dia nak urgent, so kita bagi dengan hasil kerja yang bagus. Dia bayar kita bagus, kita bagi hasil bagus. Kalau klien yang suka nego-nego ni, I okay. Tapi ada sometimes klien ni dia nego sampai bawah gila daripada sepatutnya rate I bagi. I boleh nego maybe korang 50 ke 100 ke. Tapi kalau dah beratus-ratus, I minta maaf tau. That's not my rate. Sebab penat tau sebenarnya. Kita nak shoot lagi. Kita spend duit beli kamera untuk klien dapat kualiti yang bagus. Kita dapat kualiti yang bagus. Nak post dekat social media yang bagus. Lepas tu kita guna tenaga untuk edit. Lepas tu cari sound bagus-bagus. Ambil masa untuk shoot. Untuk hafal skrip semua. Lepas tu nak nego. Macam kita orang ni as a content creator sangat-sangat rasa down gila-gila. Kalau klien minta nego macam tu je. Sebenarnya tak tahu pun belakang-belakang ni kita buat effort macam mana. Meluah pula. I baru dapat parcel. So jomlah buka, alang-alang tengah buat video kan. Kita buka je lah. Sekarang I dekat rumah dekat KL, bukan rumah sewa, kat tempat belajar. So I baru je balik semalam. Sampai dalam pukul 8 macam tu. Cuma I cuti sekejap je. Cuti tebusan sehari je, hari Isnin. So kita orang balik hari Khamis. So nanti balik BP hari Isnin. Kalau letak korang kat sini, nampak tak tu I? Lighting kat luar ni tak ada berapa bagus, tapi whatever lah kan. I kan kalau balik KL je, I macam sempat settle semua review-review. Sebab kalau dekat BP sana bukan tak sempat. Cuma dia tiba-tiba jadi auto macam penat lah sebab balik kelas lah apa semua kan. Macam tu lah. Look at this. Oh my god, I got this from Bath Garden. Is this Hari Raya version? Sedondon gift set. Oh, wow, it's so cantik punya korak. Korak dia cantiknya. Weh, kotak dia je bau wangi weh. OMG, look at this. Tada! Oh, thank you Bath Garden for give me this. We got Sampo Raya, Bath Garden punya. OMG, look at this. Korang tengok dulu daripada kotak. I dapat 2 botol. I tak pasti ni apa. Sama ada body mist ataupun I don't know. This one is chain. Yeah, I'm correct. Hair and body mist. This one watermelon. And this one maybe bunga-bunga sakura whatever. Okay, jom kita bau dia. I sebenarnya ada banyak gila body mist tau.
Dah tambah lagi Bath Garden bagi. Wangi. OMG. It's super duper wangi. Sekejap, dia ada satu bau yang I deja vu dengan bau ni. Bau dia sedap. Sedap. Macam mana nak cakap dia? Bau-bau manis, bunga-bunga. Nak bunga-bunga? I tak boleh nak describe lah bau dia macam mana. This one is not bunga-bunga. This one is vanilla. This one dia ada rasa This one ada bau-bau macam bunga-bunga tapi sweet-sweet, buah-buahan sebab maybe the watermelon, tapi ada bunga-bunga sikit. Yang this one memang bau vanilla. Bau dia sama dengan body mist Bath and Body Works yang vanilla punya. Tapi this one lagi pekat lah. Aduh ni, it's pink colour, my favourite colour. Okay lah, biarkan dulu. I nak tengok gambar dulu. So nanti I kena tengok I kena buat apa dengan PR ni, apa yang kena buat. Thank you so much Bath Garden. Kita dah ada body mist raya. Body mist pun kena ada tau untuk raya. Sampul ni bolehlah letak duit raya untuk my family. Berapa ringgit nak bagi kat diorang ni? A sweet little treat to share. Jom kita masuk bilik sebab kat luar ni agak panas sekarang. Cuaca sekarang. Bilik I lagi sejuk daripada ruang tamu. Guys, formula kan? I rasa DJI ni, dia cantik kalau korang guna natural lighting berbanding lighting yang lampu-lampu tu. Kalau malam memanglah kena gunakan sebab tak nampak, tak cantik. Tapi kalau cerah macam ni, korang boleh guna just natural lighting kat luar daripada cahaya matahari, whatever semua tu. Korang nak tahu tak, sometimes kan kita kena jadi kedekut sikit ikut keadaan. Contohnya lah kan, bukan I nak ajar you guys untuk jadi kedekut, tapi macam lagi bagus kalau orang tu kena faham you guys punya situation. Okay, contohlah you ni content creator, influencer, KOL, KOC, whatever tu kan. Orang nampak you ni buat video hari-hari. So maybe dekat mata orang, setiap kali you buat satu video itu adalah duit you. Sebenarnya tak pun. Kita orang ni lagi-lagi content creator lah. Kalau influencer tu memang ada banyak job. I pun sendiri I tak tahu I kena letak diri I influencer ke content creator ke ataupun bercampur-campur. Sebab ada yang I dapat job, ada yang I buat video random ni sendiri. Lepas tu I affiliate juga dekat TikTok. Lepas tu I berusaha juga untuk jadi YouTuber. So I cuba macam-macam benda lah kan untuk dapat income kan, saja-saja masa-masa student ni. So kalau lah tiba-tiba one day kawan you ke, tak kisahlah siapa-siapa, family you ke apa, nak pinjam you punya barang yang sangat-sangat berharga seperti you punya iPad ke, handphone ke, kamera ke, benda-benda yang mahal lah, benda-benda yang you nak dapatkan pun susah. Lepas tu orang senang-senang nak pinjam without dia nak bayar you ke seperti rental, ataupun dia nak pinjam suka-suka. Dia nak pinjam macam okay lah, dia nak guna untuk pergi bercuti whatever. Tapi you nak bagi tu you rasa macam berat hati. Bukan tak percaya. Bukan tak percaya orang tu. Bukan tak percaya kawan you. Bukan tak percaya orang yang nak pinjam you tu. Tapi you faham tak? Kita ni punya lah struggle ni. Kumpul duit sampai beribu-ribu nak beli satu benda tu je. End up orang pinjam. Lepas tu rosak. Kalau tak rosak tu Alhamdulillah. Okay. Kalau rosak macam mana? Faham tak? So, sometimes orang yang meminjam pun, korang kena faham kenapa sesetengah orang ni tak bagi you pinjam dia punya handphone ke, kamera ke, iPad ke, whatever semua. Sebab kita nak dapatkan tu pun susah. Apatah lagi kita nak tiba-tiba hulur macam tu jika orang. Korang kena faham diorang punya perasaan. Jangan ego. Jangan terus, kau ni kedekut lah. Dengan aku pun kau kedekut. Dengan aku ni, benda tu bukan boleh bawa mati pun semua. Memanglah tak boleh bawa masuk kubur. Tapi kita nak dapatkan tu separuh mati. Taklah separuh mati. Tapi penat lelah tu orang tak nampak. Orang nampak kita punya happy je. Orang nampak kita punya, banyaknya duit dia ni. Aku kena pinjam lah ni. Dia kan banyak duit. Lagi kalau rosak belilah baru. Astaghfirullahalazim. Jangan sampai ada satu perasaan macam tu tau. Kesian dekat orang-orang yang dah berusaha ni. Dia bukan pasal you punya handphone ke apa semua. Masa kereta pun sekali, kalau kawan you memang baik gila bagi you pinjam kereta sekalipun, tolonglah jaga kereta tu elok-elok.
jangan buat yang tak indah je. Jangan buat kereta tu memang bukan kereta you. So you pula. So you buat macam lantah nak rosak pun. Lepas tu you tak ada rasa sebersalah langsung. So macam tak bagus lah ada perasaan tu. Tak kisahlah you ni darah daging ke, kawan daripada kecil sampai ke besar ke apa ke, tolong ada rasa macam okay, kalau dia tak bagi tak apalah. Yelah benda tu kan mahal, tak apa. Faham tak? Okay, tak ada apa sangat pun. Saja je nak borak dengan korang, nak bagi tahu. Sometimes kita ni kena faham orang punya side juga. Jangan ego untuk diri sendiri je. Macam tu. I think that's all from me. Tak ada apa-apa pun nak bercakap. Lah, dah macam presentation dah cakap macam tu. Okay, so dah habis dah vlog day in my life. Vlog random daripada I. So, thank you for watching. Jangan lupa subscribe. Dan support me. Follow my TikTok, IG and whatever. Okay, bye-bye.